Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada warga-warga YouTube sekalian. Okay, bertemu lagi kita bersama saya Nashrin, Sales Advisor Proton anda. Okay, so hari ini saya nak walk around untuk model yang satu ni. Biasa kalau korang tengok dekat mana-mana lah, dekat media sosial, semua orang akan review yang high spec je. Model ni dilupakan. Jom, saya bawa korang tengok Persona 1.6 CVT Standard. Okay, first kita tengok dulu dekat bahagian engine dia. Okay, untuk information korang, Persona semua variant dia pakai engine yang sama, which is 4-cylinder engine dan berkapasiti 1.6 cc dan juga dia punya horsepower sehingga 109 horsepower. Okay, untuk dia punya fuel capacity pula, tank dia boleh isi sehingga 40 liter. Okay, untuk fuel consumption Proton Persona ni daripada 6.6 hingga 8.1 liter per 100 km. Body besar, jimat minyak. Okay, untuk model Persona Standard ni, dia punya lampu halogen. Okay, bukan LED lah, nama pun model standard. Dan juga lampu ni dia tak datang dengan auto headlamp, dia tak ada follow me home light. Sebab apa? Sebab model standard bang, takkan nak bagi yang macam tu. So lampu halogen, and then dia tak ada DRL dia macam Persona Premium, dia ada DRL, day running light. Tapi untuk model standard ni dia tak ada lah. Alright, okay, jom kita pergi next. Okay, saiz tayar dia datang dengan 18555 dan saiz sport rim dia adalah 15 inci. Rim alloy rim alloy dan ada sport rim. Still ada bentuk lah orang cakap. So tak adalah nampak kompang sangat walaupun dia model standard. Okay, rim dia alloy 15, saiz tayar 18555. Okay guys, jom kita tengok interior dia pula. Okay, setiap pembelian korang akan dapat dua set key fob macam ni Okay, tapi untuk model Persona Standard dia datang dan dia masih lagi digunakan integrated keys. Dia masih lagi gunakan integrated keys. Okay, dia bukan push start button macam Proton Persona Premium. Dia masih lagi pakai kunci old school. Okay, steering material dia ni dia pakai urethane. So dia bukan leather, bukan juga fabric lah. Alright, dia pakai urethane. Meter dia pula pakai meter LCD. Dia bukan pakai TFT meter macam S70 ataupun X50. Dia masih lagi pakai LCD tapi complete lah dengan indikator info kereta. Dia ada dia punya average minyak. Lepas tu dia ada trip meter dia. Okay, odometer, range minyak pun dia ada. Okay, so semua complete lah information dekat LCD ni. Okay, dan di sebelah kiri korang ni pula korang akan nampak dia punya aircon console, gear console. Okay, gear console dia datang sekali dengan echo dan juga traction mode untuk on ataupun off lah. Okay, yang di tengah-tengah sini pula adalah dia punya central lock untuk pintu, untuk korang lock ataupun unlock, dan juga dia punya hazard light berada di tengah. Okay, macam biasa lampu sebelah kiri. Okay, cumanya untuk Persona Standard dia tak ada fog lamp ataupun dia tak ada DRL tadi kan. So lampu biasa dan juga dia tak ada auto headlamp lah. Dan di sebelah kanan korang ni adalah wiper. Okay, untuk IHU dia iaitu infotainment head unit, dia pakai standard je lah bang kan. Model pun standard, dia pakai standard lah. Tapi korang jangan risau, dia masih lagi datang dengan Bluetooth function. Alright, dan juga speaker dia hanya ada dua sahaja di bahagian hadapan. So korang kena keluar modal sikit lah untuk tambah speaker dekat bahagian belakang ataupun tambah tweeter. Okey lah kan, model standard. Harga kejap lagi saya bagi tahu. Untuk Persona Standard ni, walaupun dia model standard tapi dia kaya dengan USB port.
dia ada 3 di bahagian hadapan dan 2 untuk passenger belakang. So korang dah tak payah rebut-rebut dah untuk cas handphone, untuk cas tablet. Dan kalau kata korang nanti nak pasang dashcam pun korang boleh switch in dekat sini juga. Alright, dan dia juga ada armrest dan juga ada kompartmen di bahagian dalam dia lah. Alright, dan dia ada juga power socket guys tadi USB dah ada 5 dan dia juga bagi lagi power socket dekat dalam tu. So korang boleh lah nak charge apa-apa daripada dalam dah. Alright, so armrest pun dia ada, terbaik. Okay guys, Persona Standard ni sebenarnya dia datang dengan seat fabric tau. Cuma ni special untuk bulan ni, siapa-siapa yang ambil dengan saya akan belanja dia leather seat macam korang tengok sekarang ni lah. Okay, dia ada emblem Persona, okay, dia ada white stitches dia, finishing dia kan. So special untuk bulan ni dan limited sangat-sangat. So siapa-siapa yang berminat, korang terus tekan link dekat description dekat bawah untuk dapatkan leather seat ni secara percuma. Kalau tak, korang kena pakai fabric. Leather seat senang, air tumpah, makanan tumpah, ambil kain, lap je. Kalau fabric meresap, lama-lama 3-4 tahun dah kusam, dah berbau dah. Alright, okay, jom kita pergi tengok bonnet dia pula guys. Okay, kita pergi bahagian bonnet dia. Bahagian bonnet dia ada button dekat bawah ni Dekat bawah huruf T ni ada button dia. So korang just tekan je. So korang tengok sendiri betapa besar dia. Boot size dia 510 liter. Besar man. S70 pun 500 liter. Persona 510 liter. Anak lembu seekor boleh muat. Okay, dan dia pula datang sekali dengan spare tire dan juga toolkits dia. Okay, korang nak tahu harga kan? Mesti korang tengah tunggu-tunggu harga. Okay, jom tanya harga pula. Okay, harga dia mesti korang tertanya-tanya kan berapa. Tapi saya tak nak bagi tahu korang. Saya nak korang teka dekat ruangan komen dekat bawah. Siapa betul, ada hadiah. Okay, harga dia. Lambat nak tunggu korang komen ni. Okay, harga dia on the road 49,300. Kalau kata korang buat full loan, bulanan dia 590. Kalau korang bayar 10% down payment, 532. Jimat. 500, tak sampai 500 setengah pun. Dan juga ada special rebate, special offer, special free gift. Jadi guys, kalau kata korang berminat untuk dapatkan Persona Standard ni, korang pergi dekat description dekat bawah. Saya ada letakkan link. Korang tekan link tu, kita jumpa di showroom. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar.